Okey, hari ni saya nak tunjuk dekat korang cara nak buat pelita raya menggunakan tin minuman terpakai. Okey, antara bahan-bahan yang korang perlukan ialah tin minuman, sepisan kain-kain buruk dan juga pisau untuk memotong. Dah tahu bahan-bahannya? Jom ikut saya tunjuk caranya. Pertama sekali, korang perlu ambil tin minuman ni, kemudian korang just potong tin minuman ni. Hati-hati ya. Kemudian korang perlu potong bontot tin ni pula untuk kita ambil dia punya aluminium ni saja. Okey, jom. Kita dengan hati-hati je guys. Dan korang just potong kat sini. Dah siap. Kemudian korang akan potong bentuk petak. Kemudian kita akan membuat lubang. Cara untuk korang buat lubang ialah lipat dua besi ni. Kemudian kita akan ambil sepisan kain buruk tadi dan masukkan pula ke dalam lubang untuk dijadikan sebagai sumbu pelita. Kemudian kita akan tuang minyak tanah dalam ni. Lepas tu korang tutup. Simple kan nak buat pelita ni? Okey. Hanya dengan menggunakan barang terpakai saja, korang juga boleh buat dekat rumah. Nak lebih tips dan video DIY? Follow Mahak Wear.